Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk hadir pada webinar kita pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu beban emosi berlebihan menjejaskan prestasi di tempat kerja. Ya. Okay, sebelum kita mulakan, saya nak ambil masa sekejap untuk berkenalan. Okay, boleh saya tahu untuk peserta-peserta yang hadir pada hari ini, anda semua daripada mana ya? Boleh type di ruangan chat. Okay, saya berikan beberapa saat untuk anda respon. Okay, untuk yang hadir pada hari ini, anda semua dah makan tengah hari ke belum ni? Okay, kalau belum, lepas webinar ni jangan lupa makan ya. So saya harap sementara menunggu waktu makan tu, sesi ini boleh dijadikan hidangan minda untuk kita semua. Okay, right. So secara peribadi, topik hari ini memang dekat sangat pada hati saya kerana saya sendiri pun pernah mengalami situasi di mana saya berdepan dengan beban emosi yang terlalu berat sehingga menyebabkan prestasi kerja saya jatuh. Okay, jadi saya harap dengan perkongsian di dalam webinar hari ini, anda akan dapat membantu anda untuk menguruskan emosi dengan lebih baik agar dapat mengekalkan prestasi yang baik di tempat kerja. Okay. So sebagai manusia, kita bukan sahaja membawa kemahiran dan tenaga kita ke tempat kerja, tapi kita juga membawa emosi dan juga perasaan kita. So apabila emosi kita stabil, kita akan dapat bekerja dengan baik. Ya. Namun apabila emosi terganggu, ia akan menjejaskan fokus, produktiviti, malah juga menjejaskan hubungan dengan rakan sekerja kita. Okay. So dalam sesi hari ini, kita akan lihat apa yang dimaksudkan sebagai beban emosi, bagaimana ia boleh menjejaskan prestasi kerja, serta beberapa strategi yang boleh kita gunakan untuk menguruskan emosi dengan lebih berkesan. Okay, jadi harapan saya selepas sesi ini, anda semua akan dapat membawa pulang sekurang-kurangnya satu amalan kecil yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian anda. Right. Okay, seterusnya. Okay, so saya nak kongsikan beberapa peringatan teknikal. Okay, yang pertama sekali, sila pastikan menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, Safari ataupun Edge. Pastikan anda mempunyai internet yang stabil dan speaker berfungsi dengan baik. Okay. Jika ada sebarang isu teknikal, cuba refresh browser dan masuk semula. Tapi jika masih bermasalah, sila hantar private message kepada @naluri_events untuk bantuan. Right? Okay. Okay, seterusnya, sepanjang sesi ini, anda boleh menghantar sebarang soalan ataupun pandangan di ruangan chat. Okay, jika soalan itu ditujukan kepada saya, sila type @Hazlin dahulu. Ya, kalau nak anonymous ataupun private, boleh tandakan pilihan send private message. Okay, so untuk pengetahuan, bahan penyampaian akan diberikan dalam bentuk PDF di akhir webinar dan anda juga boleh menerima rakaman webinar melalui email serta boleh akses di laman web Naluri dan juga saluran YouTube rasmi kami. Okay. Okay. Seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. So, nama saya Hazlin dan saya merupakan seorang pembimbing kesihatan mental bersama Naluri. Saya juga seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan saya berkelulusan Master of Psychology Counselling daripada Universiti Malaysia Sabah.
Okay. Right. Seterusnya, agenda kita untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan sama-sama memahami apa itu beban emosi yang berlebihan dan bagaimana ia memberikan kesan kepada prestasi kita di tempat kerja. Yang kedua, kita akan masuk ke bahagian mengukuhkan ketangkasan emosi, iaitu keupayaan kita untuk menyesuaikan diri dan mengawal reaksi serta bangkit semula apabila berdepan dengan cabaran. Okay. Yang seterusnya adalah latihan peningkatan tumpuan dan juga teori flow, dan akhir sekali adalah penetapan matlamat dan juga kesimpulan untuk webinar kita pada hari ini. Okey. Right. So, mula-mula sekali mari kita faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai beban emosi yang berlebihan. So, kadang-kadang kita berdepan dengan tuntutan emosi yang lebih besar daripada keupayaan kita untuk menguruskannya. Contohnya, apabila kita berdepan dengan terlalu banyak tekanan kerja, tanggungjawab keluarga ataupun konflik peribadi yang mungkin berlaku serentak, so emosi kita seolah-olah melimpah keluar dan sukar untuk ditampung. Apabila Okey. Seterusnya mari kita bincangkan tentang budaya always on. Apa yang dimaksudkan dengan always on ni? Okay. So budaya ini merujuk kepada keadaan di mana pekerja berasa perlu sentiasa berhubung dengan kerja walaupun di luar waktu pejabat. Contohnya, seperti menghadiri mesyuarat selepas waktu bekerja. Yang kedua, menyemak dan membalas email hingga lewat malam. Dan yang ketiga adalah merasa perlu responsif untuk menjawab mesej-mesej kerja walaupun di luar waktu pejabat. So mengikut kajian yang dijalankan oleh Microsoft Work Trends, kajian mendapati bahawa terdapat peningkatan sebanyak 16% mesyuarat selepas 8 malam dan daripada tiga pekerja masih membalas email sehingga jam 10 malam. So walaupun nampak seperti produktif, tapi budaya ini sebenarnya boleh membuatkan sepadan antara kerja dan kehidupan peribadi menjadi semakin kabur. Okay. So dalam jangka masa panjang, ia boleh meningkatkan risiko beban emosi yang berlebihan, keletihan dan juga penurunan prestasi kerja. Jadi budaya kerja sebegini adalah salah satu faktor utama mengapa ramai pekerja berasa terbeban secara emosi, kerana ruang untuk berehat dan memulihkan diri semakin berkurangan. Okey, so seterusnya saya nak ajak anda semua untuk menjawab satu soalan ringkas di poll yang disediakan. Okay, so boleh jawab di poll tersebut
Okay, dalam minggu yang lalu, berapa kerap anda rasa terbeban secara emosi di tempat kerja? Okay, boleh ambil sedikit masa untuk jawab. Okey. So saya lihat ada yang jawab hampir setiap hari ya. Okey. So ini menunjukkan bahawa okey, so ada yang jawab beberapa kali, ada yang jawab hampir setiap hari. Okey. So ini menunjukkan bahawa tahap kita berada di tahap yang berbeza-beza dan itu juga normal ya. Jadi yang penting kita perlu sedar bahawa bagaimana emosi kita memberi kesan kepada kesejahteraan diri kita. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk mengukuhkan ketangkasan emosi. Okey, secara ringkasnya konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Susan David iaitu seorang pakar psikologi di Harvard Medical School. Okey, secara ringkasnya ia merujuk kepada keupayaan kita untuk menguruskan pemikiran dan emosi secara fleksibel dan adaptif. Terutama sekali apabila kita berdepan dengan situasi yang mencabar. Okay. So, ini bermakna kita tidak menolak ataupun menafikan emosi tersebut. Sebaliknya kita belajar untuk mengakui emosi itu, memahami mesejnya dan juga bertindak balas dengan cara yang lebih sihat dan berkesan. Okay. Seterusnya saya akan kongsikan 3 langkah utama ke arah ketangkasan emosi yang boleh kita amalkan setiap hari. Okay. Langkah yang pertama ialah mengenal pasti tanda-tanda awal anda sedang terbeban dengan emosi. Contohnya, anda perasan hati anda mula berdebar dan badan rasa tegang bila menerima email daripada ketua anda. Ya, tanda-tanda seperti ini penting untuk kita tangkap awal bahawa supaya emosi tidak terus menguasai diri kita. Okay? Dan langkah kedua adalah kita perlu menamakan emosi tersebut. Okay, apabila kita boleh menamakan apa yang kita rasa, ia sebenarnya membantu untuk kita menguruskannya dengan lebih baik. Okay, contohnya kita boleh katakan pada diri sendiri, saya rasa cemas kerana takut dimarahi. Maksudnya kita dah labelkan emosi itu sebagai cemas. Ya? Ataupun yang kedua adalah saya rasa marah kerana diganggu selepas waktu kerja. Okey, so emosi tersebut adalah marah. Dan langkah yang ketiga adalah untuk mengalihkan tindakan kita kepada tindakan sedar. Okay. So daripada terus membalas email dengan emosi, cuba tarik nafas dahulu, bertenang dan buat pilihan yang lebih bijak. Misalnya, anda boleh pilih untuk membalas email tersebut pada keesokan harinya dengan nada yang lebih profesional. Ya. So dengan 3 langkah ini akan membantu kita untuk lebih fleksibel, lebih bijak menguruskan emosi dan akhirnya akan membantu untuk meningkatkan prestasi kita di tempat kerja. Okey, seterusnya saya akan kongsikan lagi satu konsep yang penting yang dinamakan sebagai learn optimism. Okey, dan learn optimism ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Martin Seligman iaitu pengasas kepada psikologi positif. Okey. So konsep ini merujuk kepada kemampuan kita untuk melihat sesuatu cabaran harian dengan lebih positif melalui pembelajaran dan juga latihan. Maksudnya, apabila kita berdepan dengan cabaran, kita akan lihat ia sebagai satu peluang untuk belajar sesuatu ataupun sebagai latihan untuk mencuba satu cara yang baru dan juga sebagai ruang untuk kita memperbaiki diri. Okey, so untuk konsep ini,
ada 4 cara utama untuk melatih diri menjadi lebih optimis. Okay, yang pertama adalah ubah pemikiran negatif. Okay. Contoh, bila anda berdepan dengan satu kerja yang sukar untuk dilakukan, daripada berfikir, saya gagal buat kerja ini, saya memang tak pandai. So kita cuba ubah pemikiran negatif itu kepada sesuatu yang lebih positif, seperti saya cuma perlu lebih masa untuk menyiapkan kerja ini, ataupun saya perlu belajar cara yang berbeza untuk menyelesaikan tugasan ini. Okay. Dan yang kedua adalah mencipta makna dan tujuan. Ya, contohnya, bila anda terlalu penat bekerja, ingatkan diri anda bahawa anda bekerja itu bukan hanya sekadar untuk memenuhi keperluan syarikat. Tapi sebenarnya anda juga bekerja kerana ingin menyara keluarga dan juga ingin berkembang dalam kerjaya anda. Okay. Dan yang ketiga adalah menukarkan cabaran menjadi satu peluang. Sebagai contoh, jika anda menghantar satu proposal dan proposal itu ditolak, jadi anda jangan lihat ia sebagai satu kegagalan semata-mata. Cuba berfikir dengan cara yang lebih positif. Okey. Okey, maaf ya saya terkeluar daripada webinar tadi. Okey, yang seterusnya, keempat adalah fokus pada matlamat jangka panjang. Okay, contohnya, bila rasa kecewa dengan prestasi kerja pada bulan ini, ingatkan diri bahawa matlamat saya adalah untuk berkembang dalam kerjaya untuk tempoh 3 tahun ataupun 5 tahun akan datang. Jadi ini hanyalah satu langkah kecil untuk saya berjaya dalam perjalanan yang panjang itu. Okay, so apabila kita mula mempraktikkan cara-cara ini, perlahan-lahan kita akan melatih diri kita, akan melatih otak kita untuk melihat bahawa kesukaran itu bukanlah satu penghalang, tetapi sebenarnya adalah sebahagian daripada proses untuk kejayaan. Ya. Okey. So seterusnya, saya nak ajar anda semua untuk melakukan satu aktiviti yang dipanggil live on a stream. Okey. So untuk menjalankan aktiviti ini, nanti saya akan tunjukkan satu video pendek. Okey, dan tujuan aktiviti ini adalah untuk membantu kita belajar untuk melepaskan fikiran ataupun emosi yang muncul tanpa perlu melawan ataupun menahannya. Okay, jadi anda akan bayangkan setiap fikiran ataupun emosi itu seperti daun-daun yang mengalir di sungai. Okay, bila ia muncul, kita letakkan segala emosi ataupun fikiran itu di atas daun dan biarkan ia hanya pergi bersama arus itu. Okay. So sila duduk dengan selesa. Focus on your breathing without trying to control. Close your eyes and direct your focus into your body. Duduk dengan selesa, boleh pejamkan mata jika anda mahu. Focus on your breathing without trying to control. Dalam video nanti. Okay, alright. So kita boleh mulakan video. Close your eyes
And direct your focus into your body. Focus on your breathing without trying to control it. Just observe it. Now, imagine that you're standing or sitting by a flowing stream in a forest. Sekejap ya. Maybe you can see the greenery surrounding you, hear the birds singing, and the water flowing. Or maybe you can smell the plants and flowers. Imagine leaves falling from a big tree and landing on the stream. Imagine that the stream catches the leaves and then carries them away. Now direct your attention towards the thoughts that pop into your head, moment Ya, saya by akan cuba moment. mainkan video. Notice all kinds of thoughts and try to give them a name, such as work thoughts, critical thoughts, or future thoughts. When you've caught a thought, imagine that you're placing the thought on a fallen leaf and watch it float away on the stream. Notice a thought, place it on a leaf, and watch it become carried away by the stream. Okey, baik. So, ambil masa sekejap untuk tarik nafas dalam dan perlahan-lahan buka mata anda. So, kalau anda selesa, boleh kongsikan di ruangan chat bagaimana pengalaman anda semasa aktiviti Leaves on the Stream tadi. Ya. So, yang penting kita kena mula berlatih untuk sedar bahawa fikiran itu datang dan pergi. Dan kita ada pilihan sama ada mahu melekat padanya ataupun melepaskannya. Jadi latihan kecil seperti ini bila dibuat secara konsisten boleh membantu kita untuk menjadi lebih tangkas dalam menguruskan emosi. Okay, jika ada sebarang feedback daripada aktiviti tadi boleh kongsikan di chat ya.
Okey, seterusnya saya nak ajak anda untuk jawab lagi satu poll yang ringkas ini. Okey, so soalannya adalah apakah yang paling banyak terjejas apabila anda menghadapi beban emosi yang berlebihan di tempat kerja? Okey, boleh jawab di poll. Adakah fokus, produktiviti, hubungan, motivasi ataupun seluruh hidup? Anda boleh pilih jawapan yang paling tepat yang menggambarkan pengalaman anda. Okey, terima kasih untuk jawapan anda. So ada yang jawab motivasi, ada yang jawab fokus. Okey, dan ada juga yang mengatakan bahawa seluruh hidupnya akan terjejas bila ada beban emosi yang berlebihan. Okey. Right. So terima kasih kerana berkongsi. Okey, so ini menunjukkan bahawa beban emosi bukan sahaja memberikan kesan kepada satu aspek, tetapi boleh meluas ke banyak bahagian dalam kehidupan kita. Okay, dan inilah sebabnya kenapa kita memerlukan strategi untuk menguruskan emosi dengan lebih baik supaya ia tidak mengasai kita dan menjejaskan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya saya akan ke slide latihan peningkatan tumpuan dan juga teori flow. Okey. So bahagian ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana kita boleh melatih minda untuk lebih fokus sekaligus masuk ke dalam keadaan yang kita panggil sebagai flow. Right? So secara ringkasnya flow ialah satu keadaan di mana kita sangat fokus dalam sesuatu tugasan seolah-olah masa itu berlalu dengan sangat pantas, kita akan rasa lebih produktif dan hasil kerja kita juga akan jadi lebih berkualiti. Okay. Okay. So apa itu kawalan tumpuan? So bila kita berada dalam tekanan, otak kita cenderung untuk melompat daripada satu gangguan kepada gangguan yang lain ataupun daripada satu perkara kepada perkara yang lain. Jadi semakin banyak benda yang kita fikirkan, semakin kita bercelaru dan semakin sukarlah untuk kita memenuhi tuntutan kerja tersebut. Okay. So menurut attention control theory, ya, ia mencadangkan bahawa tekanan memang boleh menjejaskan fokus. Tapi dengan beberapa strategi mudah, kita boleh kekalkan fokus dan prestasi walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Okay. So sekarang saya nak kongsikan satu cara mudah untuk menetapkan semula fokus dalam hanya 60 saat. Okay, yang pertama adalah menggunakan teknik pernafasan 5-5-5. Okay, di mana kita akan tarik nafas untuk 5 saat, tahan nafas untuk 5 saat dan kemudian hembus nafas untuk 5 saat. Okay, so dengan cara ini dan bila dilakukan berulang-ulang kali sehinggalah anda rasa lebih tenang, so ia akan bantu untuk menetapkan semula fokus anda. Okay, dan yang kedua adalah fokus pada satu perkataan yang positif. Okay, so di mana anda boleh memilih satu perkataan yang boleh memberikan semangat pada prestasi anda pada hari ini. Contohnya, perkataan seperti tenang, fokus ataupun kuat. So gunakan perkataan ini untuk pengingat sepanjang hari. Jadi contoh bila kita rasa bercelaru, rasa serabut, rasa tak fokus kan. So kita boleh ingatkan diri kita dan sentiasa ulang perkataan fokus, fokus, fokus yang akan membantu kita untuk fokus semula pada kerja yang kita lakukan. Okay, dan yang ketiga adalah untuk menetapkan 3 keutamaan yang ingin kita capai untuk hari tersebut. Okay, so maksudnya walaupun kita mungkin ada banyak kerja lebih daripada 3, tapi cuba senaraikan 3 tugasan terpenting yang kita nak fokuskan pada hari ini.
Jadi apabila kita jelas tentang apa yang utama, lebih mudahlah untuk kita fokus dan elakkan daripada bercelaru dengan perkara-perkara yang lain. Okay, right. So lain kali kalau ada terlalu banyak perkara dalam kepala, cuba ambil masa 1 minit, lakukan 3 langkah ini, insya-Allah boleh membantu untuk mengembalikan ketenangan dan lebih fokus terhadap kerja yang ingin dilakukan. Okay. So seterusnya saya akan menerangkan tentang teori flow. Okay. So flow sebenarnya menerangkan bagaimana seseorang boleh memasuki keadaan fokus yang sangat mendalam dan mencapai prestasi optimum apabila kemahiran yang dimiliki itu selari dengan cabaran yang dihadapi. Okay. So apabila kita belajar menguruskan gangguan, so kita sebenarnya membuka pintu kepada sesuatu yang luar biasa, iaitu keadaan flow. Right? So keadaan ini adalah bila kita fokus sepenuhnya dalam kerja, so masa itu akan berlalu tanpa kita sedar dan prestasi terasa seperti semula jadi, seolah-olah tak perlu berusaha lebih pun, tapi kita boleh fokus sepenuhnya pada kerja yang kita nak lakukan. Okay. Okay. So bayangkan apa yang akan berlaku sekiranya 200 orang di dalam organisasi sedang bekerja dalam keadaan flow. Produktiviti, kreativiti dan semangat kerja tentu akan melonjak pada tahap yang sangat luar biasa. Okay. Seterusnya bila kita dah faham konsep flow, sekarang kita akan ke bahagian seterusnya iaitu pecutan flow. Okay. So pecutan flow bermaksud bagaimana kita boleh mempercepatkan diri kita untuk masuk ke dalam keadaan flow dengan menggunakan beberapa teknik yang mudah untuk diamalkan. Okay. So aktiviti pertama yang kita nak buat adalah aktiviti ringkas yang dipanggil sebagai music recall. Okay. So caranya mudah je. Yang pertama adalah pilih satu lagu yang boleh memberikan anda semangat dan tenaga yang positif. Okay, so boleh fikirkan satu lagu masing-masing. Kalau nak kongsikan, boleh kongsikan di chat. Kalau tak pun tak apa, right? So bila anda dah fikirkan satu lagu, okay, kedua adalah cuba untuk mendendangkan ataupun menyanyikan lagu tersebut di dalam hati selama 30 saat. Okay. Saya bagi 30 saat untuk cuba nyanyi lagu tersebut dalam hati. Okay, dan sambil menyanyi tu cuba perhatikan bagaimana tenaga dan fokus anda mula berubah. Okay, kalau macam saya biasa lagu seperti Gemuruh, Faizal Tahir, lagu tu sangat memberikan semangat. So kalau saya nyanyi lagu tersebut dalam hati, saya akan rasa diri saya sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu kerja. Okay, so saya harap anda semua sedang cuba ya. Okay. Okay, jadi so walaupun nampak sederhana tapi muzik sebenarnya boleh menjadi pencetus kepada emosi dan tenaga. So dengan mengingati ataupun membayangkan lagu-lagu yang tertentu, ia boleh meningkatkan mood dan juga membantu diri anda untuk lebih bersedia untuk masuk dalam keadaan flow. Okay. Dan seterusnya, irama ataupun rentak yang anda dengar dan bayangkan tadi adalah contoh bagaimana keadaan flow tercetus. Okay. So lain kali kalau perlukan dorongan cepat untuk fokus, cuba gunakan muzik kegemaran anda ini sebagai pemangkin untuk masuk ke keadaan flow ya.
Okey. So seterusnya saya kita lakukan satu lagi aktiviti yang dinamakan sebagai pemanduan imajinasi. Okey. So saya minta semua yang ada dalam webinar ini untuk cuba pejamkan mata sebentar, dan cuba bayangkan ini. Anda sedang memandu kereta idaman di jalan raya yang kosong. Rasakan deruman enjin, kelancaran setiap selekor dan masa seolah-olah terhenti seketika. Cuba pegang bayangan ini selama 60 saat. Benarkan diri anda untuk tenggelam sepenuhnya dalam imajinasi ini. Saya beri masa lebih kurang satu minit untuk anda semua berimajinasi. Okey, baik. Dah 1 minit. So, cuba buka mata perlahan-lahan. Sekarang sebelum kita teruskan, ada tak yang nak kongsikan pengalaman masa pemanduan imajinasi tadi? Kalau ada, boleh kongsikan di chat ya. So, penghayatan sepenuhnya yang anda alami sebentar tadi adalah sebenarnya apa yang kita panggil sebagai flow. Jadi bila kita benar-benar hadir pada saat ini, segala gangguan akan hilang dan prestasi akan terasa lebih semula jadi dan lancar. Okey. Right, seterusnya saya teruskan. Okey. So kalau boleh, saya nak minta anda kongsikan apakah perkara yang membantu anda untuk mencapai keadaan flow. Kalau tadi saya kongsikan kita boleh cuba dengan aktiviti music recall ataupun pemanduan imajinasi. Ada tak cara-cara lain yang anda semua gunakan untuk bantu untuk mencapai keadaan flow? Mungkin boleh kongsikan di ruangan chat. So saya harap dengan berkongsi mungkin kita boleh saling bertukar-tukar idea ataupun dapatkan inspirasi tentang pelbagai cara lain yang boleh mencetuskan flow ya. Okey. So seterusnya saya nak pergi ke 3 perkara yang boleh kita mulakan pada minggu ini. Okey. So tadi kita dah berbincang tentang beban emosi, ketangkasan emosi dan bagaimana untuk memasuki keadaan flow. Okey, sekarang apa 3 perkara mudah yang kita boleh amalkan minggu ini? Okey. Yang pertama, Yang pertama adalah kita boleh hadkan masa mesyuarat seperti tetapkan had masa yang jelas supaya kita boleh melindungi fokus dan juga masa rehat kita. Dan yang kedua adalah sediakan slot masa untuk fokus. Peruntukkan masa yang khas dalam jadual harian anda di mana anda tidak boleh diganggu oleh email ataupun mesej dan masa ini khusus untuk kerja yang memerlukan tumpuan penuh. Ya. So macam saya biasanya di waktu pagi saya akan saya akan blokkan masa setengah jam, kadang-kadang sejam untuk saya fokus pada kerja-kerja yang saya perlu lakukan dan seterusnya lah baru saya
akan berkomunikasi dengan rakan sekerja, akan menghadiri meeting, dan pada waktu petang sebelum saya habis waktu bekerja, saya akan blok lagi satu slot setengah jam ataupun sejam untuk saya fokuskan kerja-kerja yang perlu saya selesaikan pada hari itu sebelum saya tamatkan waktu bekerja. Ya, okey. Dan yang ketiga adalah mempunyai matlamat yang jelas dan beban kerja yang seimbang. Okay, so tentukan apa keutamaan anda untuk minggu tersebut dan juga agihkan tugasan anda secara seimbang. So ini akan membantu untuk menghasilkan kerja yang lebih baik tanpa ada rasa terbeban. Okay, so bila kita lakukan secara konsisten, ia akan memberi kesan yang besar pada produktiviti dan juga kepada kesejahteraan emosi kita. Okey, baik. So ini sebenarnya adalah slide yang terakhir sebelum kita masuk ke bahagian sokongan. So mari kita recap semula beberapa intipati penting yang telah dikongsikan pada webinar hari ini. Okay, yang pertama adalah kita telah belajar bagaimana mengukuhkan ketangkasan emosi, iaitu bagaimana mengenal pasti emosi, menamakannya dan juga bertindak balas dengan lebih sedar. Dan yang kedua adalah kita telah lakukan latihan peningkatan tumpuan dan teori flow, di mana kita belajar cara menguruskan gangguan dan juga cara masuk ke dalam keadaan fokus yang mendalam untuk prestasi yang lebih optimum. Dan yang ketiga adalah bincangkan tentang 3 perkara yang boleh dimulakan untuk minggu itu untuk menghadkan masa mesyuarat, untuk menyediakan slot untuk anda fokus dan juga untuk menetapkan matlamat yang jelas dengan beban kerja yang seimbang. Okay, jadi harapan saya harap anda dapat membawa sekurang-kurangnya satu daripada amalan dalam sesi ini untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian anda. Okay, so ingat perubahan besar bermula dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Okey. Okay, so seterusnya saya akan kongsikan tentang kempen Kesihatan Mental Sedunia 2025. Okay, so saya nak jemput anda semua untuk mencuba penilaian kesejahteraan kerja hidup naluri. Okay, apa yang anda boleh lakukan adalah imbas QR code yang tertera di skrin untuk menjalani penilaian ini ya. Okay, so penilaian ini akan memberikan gambaran ringkas tentang kesejahteraan emosi, kerja dan juga sosial bersama pandangan peribadi daripada Luna serta tip praktikal yang boleh anda amalkan. Okay, so cuba scan QR ini dan cuba jawab penilaian yang diberikan. Okay. Okay, seterusnya selain daripada itu, Naluri juga menyediakan one-on-one konsultasi. Jadi sekiranya kalau anda memerlukan konsultasi bersama dengan pembimbing kesihatan mental naluri yang berdaftar, okay, boleh imbas QR code ini untuk menempah ya. Okay. Okay, seterusnya Naluri juga menyediakan text line percuma yang beroperasi 24 jam setiap hari. Okay, so jika anda memerlukan bantuan segera, boleh hubungi Naluri text line di nombor-nombor WhatsApp yang tertera di sebelah kanan ni ya. Okay. Dan seterusnya Naluri juga menyediakan penilaian kesejahteraan emosi secara percuma. Okay, boleh imbas QR code ini jika ingin mengambil ujian ini. Okay. QR code ini juga terdapat di dalam PDF file yang akan diberikan kepada semua peserta ya. Okay, selain itu Naluri juga mempunyai aplikasi dan juga web ya, jadi boleh muat turun aplikasi Naluri ataupun layari Naluri web untuk bersembang dengan pembimbing kesihatan mental Naluri. Okay.
Okey. Dan kemudian jika ingin terus berhubung bersama dengan Naluri, saya menggalakkan anda untuk mengikuti perkembangan kami di media sosial. Anda boleh add kami di akaun Facebook naluri.live ataupun di akaun Instagram @naluri.live. Okey, baik. So sebelum kita pergi ke Q&A, saya juga nak nak memohon jasa baik daripada anda semua untuk mengisi feedback form untuk memberikan maklum balas berkenaan dengan webinar ini melalui link yang telah disediakan di skrin anda ya. Okey, saya harap anda semua ambil sedikit masa untuk berikan sedikit feedback. Okey, so maklum balas anda ini sangat penting untuk bantu kami untuk menambah baik sesi yang akan datang. Okey, so sambil memberikan feedback, jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, boleh kemukakan di chat. Okey, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Semua okey ke tu? Kalau semua okey, mungkin boleh typekan okey di chat. Okey, jika tiada apa-apa soalan, ada tak sesiapa nak berikan satu refleksi ke daripada topik hari ini? Ada tak apa-apa perkara yang paling anda rasa nak cuba dalam minggu ini? Ada tak sesiapa yang mungkin nak bagi refleksi, nak bagi pandangan ke? Okay, kalau yang ada yang masih belum isikan feedback form, boleh terus mengisi. Okay, saya akan tunggu lebih kurang 1 minit lagi ya. Okey, baik. Sekiranya tiada sebarang soalan ataupun tiada sebarang pandangan yang ingin diberikan, okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas penglibatan anda sepanjang sesi pada hari ini. So, kita telah sama-sama bincangkan tentang beban emosi
dan bagaimana ia boleh menjejaskan prestasi, cara untuk mengukuhkan ketangkasan emosi serta bagaimana kita boleh masuk dalam keadaan flow ya. Okey, so saya harap anda semua dapat bawa pulang sekurang-kurangnya satu amalan yang boleh terus dipraktikkan selepas ini. Jadi ingat, perubahan besar bermula dengan langkah kecil yang konsisten. So terima kasih sekali lagi kerana bersama saya dalam webinar untuk hari ini. Jaga diri anda, jaga kesejahteraan emosi dan semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.